Besar sahabat Bok. Hak ni aku wayah hak ni. Toh. Menang dah. Menang apa ulo. Tu sahabat. Hak ni? Alhamdulillah. Mari tengok tu pecah bubu hari ni jati kat ni. Oh, banyak sahabat. Allahu Akbar. Boleh. Alhamdulillah. Ikan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Bubu okey, masih steady. Masih kocok dah. Kocok kipas. Tedah. Oh. Alhamdulillah. Uyu sahabat. Ratus-ratus ekor. Buat upang beluk. Ikan paling ada dua. Oh, neleh palu. Meko ikan lakang. Bismillah. Apa kau nak? Dia akan siap penting dia. Anggap je dua. Liku-liku perjalanan nak pergi akak bubu lele. Diau. Alhamdulillah. Surut dah air. Surut dah sikit air. Air mai wujud Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, berjumpa lagi dengan aku Adi Aziz dan Umar. Ninja. Okey, cerita hari ni pula sahabat. Kemarin aku tahan bubu. Mari akak bubu dah tahan balik. Alhamdulillah kemarin boleh 20 kilo lebih. Jadi kemarin ada peristiwa sikit lah. Bubu bahan bewok. Jadi hari ni kemarin aku tahan 7 hotel je. Sebab ada bubu rosak. Jadi tengah hari dah ni kita nak mari tengok hasil hak kita tahan kemarin lah. Mudah-mudahan berhasil. Aku lalu tadi memang ramai bewok sini sahabat. Nak ke sampai sini ni aku rasa ada dalam 10 ekor dah aku jumpa. Duduk main bebel lang. Jadi kalau apa-apa terjadi hari ni kita reda je lah. Sebab nak mari akak pagi dah dah sahabat. Jadi apa-apa pun jom kita tengok bubu yang pertama ada hasil. Air sahabat. Air payah gambut. Bismillah. Kita tengok bubu ada depan ni dah tahan dalam tu. Tak ada masa mari nak tahan. Mudah sikit dia mana ni. Ni aku tutup pasal air laju tak. Duri malak kat ni. Duri banyak malak. Berduri-duri perjalanan nak kakak bubu. Bi dah tangan. Ni bubu hancur lah tangan. Bismillah. Ya, Ada kejadian tak pasal tadi jumpa dah bewok luar ni sekor. Ada ni kocok Kocok Bubu kocok? Oh tu, ikan nampak dah. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah nampak dah. Kelibat ikan tu. Tapi tidak ikan dia. Tak ada ikan dia. Kerang tu. Oh. Jatuh aku. Malak gila. Oh ada ikan. Ada ikan. Tidak tahu ramai kedok. Ini bubu baru kok. Aku tambak main. Kak, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Bubu okey, masih steady. Masih steady Ikan pun ikan rasa-rasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, manis. Kayak boleh kaki ya. Jom. Buat lebih ya. Kita tengok bubu yang seterusnya. Ni pak air hutang ke apa Amai hutang. Tapi air ni dah macam molek. Oh, belum belana. Nak mana? Nak lemah ke, nak kalah ke? Patut
selera ke. Lana bulu. Habis tau. Bubu yang kedua sahabat. Pemasa ada dah iok besar sahabat. Rasa ibu hak tu dah sebang main. Sungguh-sungguh besar iok. Elok bang. Kok besar. Minyak pula bubu ni. Oh, pinyak pula oh. Dah. Oh dah. Sebab bunyi kocok tadi. Ni lagi ni. Oh dah alhamdulillah dia. Rezeki. Ada rezeki alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemarin situ pecah bubu kemarin. Hari ni tengok sahabat tengok di. Hari ni molek hari ni. Bang banyaknya duri. Tak di. Sahabat-sahabat nak tengok ni. Sabar. Bismillah. Pergi kan? Alhamdulillah. Kemarin waktu pecah bubu hari ni jatuh kat ni. Oh, banyak sahabat. Allah. Pada depan ikan. Wah besar Allah. Apa Allah kain buruk. Ni, manis ni. Manis. Mujurah hari out. Kemarin Hilang. pecah depan tu. Ni kaki dah sikit Abang tengok. Oh, kena hubur tu. 1 kilo tau. Manis letih. Kain ada dalam. Kain kertas belah 1,000. 500. Boleh. Alhamdulillah. Ikan. Kertas belah 500 yang kata. Ke 300. Pada berat kira aku rasa. Hak ni hasil pertama. Ni hasil kedua hak bubu cah mereng. Tak ada ikan sekor mereng. Apa ulo? Tu sobat. Ni. Manis ni. Tak pelah tau. Ada manis. Ada manis. Setakat ni alhamdulillah lah. Tidak ngosek lagi. Sebab ikan mampus tak ada. Dia ngosek ni bila ikan mampus ada je benarnya sahabat. Jebang. Dia bawa ikan mampus. Sebab mereng mampus mereng. Sebab ada bubu hak tergelang kejap. Tak apalah 300. Kali 500 salah. 300. Sahabat. So sahabat Apa hong? Hak ni aku wayah ni. Toh. Ni aku wayah main. Sahabat. Apa belum nama? Aku wayah main sahabat. Kata pasir ni aku wayah main. Aku lepaskan kau dalam air balik. Okay jom. Cuba hasil. Terima kasih. Alhamdulillah ikan apa padu. Kalau ada kau ni pilih dulu. Ni pilih mula ni. Bismillah. Di sebalik dugaan makan tau. Jika berarti mula bala perut banyak. Bahan. Tapah dia kau nak apa? Bubu hasil bubu pertama ni. Pada banyak orang sawit. Nampak orang sawit banyak ada habis ke ikan ni sahabat. Kanan tak kanan kita tak tahu lah. Mana ni? Beres. Nak milih tak? Sesi memilih. Halus-halus kat keli kita buang kau pasal ada kau kita nak ambil sikit. Mak dua nak upang. Yang halus-halus sangat. Alah sangat kita buat bakar dulu. Bakar untuk tahun depan. Tarik tahun depan, 2 tahun depan. Lah ni boleh awak upang. Jangan belik sahabat. Alikan sedang buat upang sahabat. Upang tomang. Tomak. Nak gini lauk hari ni. Tahu lah tu. Jadi kedok. So aku alik dulu. Apa-apa pun aku alik upang dulu. Aku dah nak join, mesti nak menajuk tomang. So sibuk kat minggu ni sahabat. Tak maaf banyak. Kalau boleh join, kita join. Ni pun kita kerja masa. Ni pun jom masa. Orang kata alang-alang air ada mana ni. Alah-alah air ada. Kita tahan kali lagi makan. Kalau air ada kita balik kat mana nak kali kau. Puyu. Ikan puyu ni aku nak upang beluk lagi. Dengan ikan kepal buat stok. Senang nak main beluk lagi. Ada upang dah berarti. Sebab bila air tak ada sini, beluk boleh main. Ni tu buat pakar asal ni. Dah nak upang kau. Celah gigi kata omang masa tu. Aku lepo dah air sahabat kau. Jangan salah air. faham. Tu air. Apa air? Air kat lorong aku ngarung tadi. Okey sahabat tu. Hasil 2 teh bubu. Duduk kat di. Apa Bacak di. Tu bacak tu. Bacak. Alhamdulillah tu. Hasil 2 teh bubu. Jom kita tengok bubu yang seterusnya pula. Acong. Ni dia apa tadi? Bacak. Bacak benda bacak bangun. Bacak semua ada belaka. Segala binatang ada dalam. Tu nak lagi mana yo? Oh terpahat. Dah turun. Air surut dah sahabat. Makan baru naik. Surut hong. Tak hujan tak? Betul ni tak boleh langgar air mana. Manja. Nak ikan. Okey sahabat, kita tengok hasil yang ketiga pula
Yang ketiga. Kemarin dalam ni ada 2 teh aku tak. Mari dulu lah waktu aku akak 2 teh tu. Makan Bahan di pemasa se. Lepas tu tinggal sutih. Aku pun tahan sutih lah dah ni. Kita tengok ada hasil ke tak. Weather je pasal bubu lama dah ni. Halal-halal nak rosak. Tawakal. Kita tengok siapa yang kena. Air semakin menyurut. Air ikan. Kenapa air ikan? Makin surut tak apa. Tengok ada hasil ke tak. Mari aku tahan luar je. Masuk dalam. Tu. Kita masuk arok. Hujung tu tak pergi lah. Hujung tu air kau air dalam. Assalamualaikum. Air surut sangat boleh main hujung tu. Ada hasil tak? Senyak lah. Ubus senyak. Kita hijaukan. Tapi makin senyak kat ubus ni. Ubus sok kali. Kita tengok macam mana. Tu dia. Senyak kau dah. Kayak badui je. Abok dui. Banyak kat dui. Teluk ngolok. Pecah kat ubu. Ubu dah pecah ikan. Ada. Nampak kelibat ikan ada. Alhamdulillah. Nampak ada. Tu. Timbul naik tu. Tu. Kenapa ya? Kenapa? Alhamdulillah. Wah. Dengan jiri ikan kau. 2 ekor ikan okso. Dengan jiri Tapi kasar sungguh lah. Oh. Kasar sungguh 2 ekor. Dengan jiri. Boleh lah tu. Boleh tak ada. Nyok boleh buat upam beluk. Kelimbak orang nampak dia. Orang nampak mata kasar 2 ekor je. Kanan ikan ni dah awal ikan kecil. Buah sawit babi licin. Paling dia utih. Ada dia sakit baki. Apa? Kau baki tu. Baki attack. Ambil attack. Let's go tomorrow. Okey sahabat, bubur ni aku buat alik lah. Buat alik buat baru. Nak ambil bika je. Body tak pun molek. Saling lah. Banyak pecah dah bubur. Kadang 2 tahun bubur ni. 2 tahun dah bubur ni berjasa. Puyuh saja. Lidak berapa ekor? Burang tu lalu lah. Burang tu, siapa burang tu? Buat tadi. Burang tu sahabat. Puyuh saja. Puyuh, kepah. Baru ni kita ambil kat kita lepas. Nak ambil dah lagi. Nama mau pasal kita nak upang bubur beluk. Gasoi ko. Kahuhu yun. Menang dah. Menang dah sahabat eh. Kat dada air. Main kat tekuk. Okey, bubur yang keempat. Semoga dimurahkan rezeki sahabat. Air kurang ini. Mana senyap air? Ada bergokkan air lah. Tapi tak tahu tu. Oh, kocok. Kocok. Kang? Oi Kang. Ada manis. Wah, bubur dak sarat lah Kang. Kocok sahabat. Sabar kocok ni. Ada. Cokeng ni. Ni bubur betul mana tau. Bubur besar. Oh tu. Kocok ke air tu je bak bubur cah bak. Kita rapung marang tu. Tu dak ingat rapung hujung sikit tau. Tak ngadi ah. Tak eh. Hujung. Kalau depan. Oh wah. Wah, anak gemuk aja. Ada lele sekor eh. Anak puyuh saja. Lele mana Tengok ni? pada kocok seru. Cek lele. Apalah, alhamdulillah lah. Rizki Belum. belum. Okey, jom buat tu biar. Main ni. Lekat di sana. Air surut gini ah. Okey, jom. Sama-sama. Wah. Oh, wah hai. Hai bukan main sobat. Wah, ialah mandi awang ni. Okey sahabat, dalam ni ada 2 teh bubur eh.
Kawah dia hasil kedok. Nampak macam berat. Pasal ada ujang semalang ni. Kan tak jelang. Air banyak. Ni kan kurang. Awal tu. Kalau ada lah. Tak ada nak macam mana. Kalau ada boleh buat tambah-tambah. Ha? Ni bubu ni. Nak mana? Salah. Sabar orang kau tu hati dekat sini. Dah makan mu tu tangan dekat. Kau ingat tau. Habis kan makan. Lalu. Ingat tau. Tengok ni. Minyak kau. Buah sawit dah kau. Apa ada di dalam? Ada pun ni. Ada pun ni. Ada yang segi sewa tu. Ada. Ada penyewa dia. Ada tu. Tu. Puyu. Tak apalah. Oh, ada memang keli. Oh, keli alhamdulillah ada. Upang saja. Upang manyuk buah makan. Anak upang. Oh, anak upang saja. Oh, mak duang kaya ni mak duang. Boleh anak upang amat doang ini. Bang rezeki dia memang. Tinggal di situ. Tiga kat depan lagi. Bu yang ke-6. Bu yang ke-6 dah. Ada sutir ge apa mata di nung bawah. Surut mbeng dah air. Surut mbeng dah. Kalau air surut sahabat, memang rasanya tak awang ikan makan 2 kilo sahabat. Sebelah-belah boleh hari ni tau. Oh, tu kocok oh. Kocok tapi tak tahu ikan dia. Kok geli. Pada air geli. Tu tengok air tu. Oh, pada air geli kocok. Alhamdulillah kalau geli alhamdulillah ikan target kita. Keraget saya nampak kocok air keraget tau. Bak ekor naik gitu. Bak kocok ipah air orang gini. Kocok Kocok ipah. Tedah. Oh, alhamdulillah. ikan puyuh. Ikan puyuh campur geli banyak oh geli tau. Oh, geli baik tangkap geli mewah kau sebab. Aku rasa sini geli. Nak geli. Oh, mewah upang beluk. Wah pambeluknya geli ni. Alhamdulillah. Hari ni kita tak bawa sahabat. Kita tak yakin boleh kejam makan 20 kilo. Sebab makan hujang sahabat. Dia ikan geli bila hujang dia subit jalan. Jalan. Sahabat. Jom keluar. Alhamdulillah boleh jugaklah manis-manis sahabat. Okey sahabat ni hasil bubur hadis yang ketiga. 3 utih hok kita akak hadis. Ada sutir kita akak. Alhamdulillah ada manis-manis sahabat. Tu dia. Jadi tu cuah ikan, tu pilih-pilih. Banyak ikan lu kena buang. Halus sangat kena buang kau. Bismillah. Banyak ikan lu. Ni bubur yang ke-6 sahabat yang ke-5 ni. Ni lagi. Oh, kura dia ah. Mak ni kura ni bubur yang ke-4 kan. Ni cerita. Kayak kita tengok nombor ada tak. Nombor siri. Tapi Ni cuah kediak lagi. Jelis tu. Ramai puyuh pak. Keli halus ni apa sahabat terlepas je. Sebab mak durang pun nak berkau. Halus nak hidup agak. Lalu hangat tak agak. Ada cabut nak takut nak terai. Pada capur mak durang lepas mulai. Kawang dak susu ni. Upang buang. Bubur dalam serangan sahabat pada bergerak di depan puyuh. Hak ni sutir bergerak di kulit dia. Dak sabit buat upang aku lepas habis dah. Sahabat mikir boleh main beluk lagi. Dak segi kalau perjalanan kita jauh, mampu ikan lagi. Sayang dia. Dia Itin dia. kena suku ikan ikan. Dah ada tong dah. Jatong saya mak ji. Bubur yang ni lah. Yang ke-7. Yang ke-6. Kalau banyak gini lalu susah kan nak milih. Pilih tak? Ada tu sekor dia boleh upang. Boleh dah. Wah. Kita pilih satu lagi. Mau pilih satu tu. Ni aku pilih ni. Tahu dah. Banyak ni milih sahabat. Tu dia pilih. Tubik. Oh. Ya, you dah tu. Ayo. Suka dah.
Gigi masuk air. Okey. Ke bahan ni kalah je ikan puyuh dengan tu kapal. Keling dengan puyuh. Tak boleh. Nak nak opang ni dak lepas dah. Eh. Apa tu tak ragu ni keli lagi. Apa? Dia keli lu hang rapok. Ni baru ikan besar dah gemuk sahabat. Ikan baru cukup akang. Ni. Dia tak aman ni terasa. Pipi nak upang beluk PN lah 10 ya kilo. boleh ya dah kilo. Papa minyak kereta dah maya jauh. Kalau orang lain tak tidak 10 ya kilo. Kilo pun belambuk. Batu-batu boleh ekor. boleh cepat kali. Minggu boleh main. Kalau tukar 20 boleh main minggu dia. Sabar. Okey. Kalau ikan merah memang gini ganas sahabat. Kapung. Kasar orang ni. Gila orang ni. Okey, tu dia hasil ikan puyuh sahabat. Beratus-ratus ekor. Cuba upang beluk. Alat puyuh. Siapa nak lain kali boleh dia? Boleh bawah. 10 kilo mari ambil. 10 kilo mari ambil. Pakai ikan puyuh. Ni geli kita kat dia, kita tunjuk hasil keseluruhan. Ada sutir lagi tak kak? Ada satu lagi. Jom, lacong. Ikan puyuh ni boleh makan elu rasa. Tak buah. Ya, boleh 5 kilo. Ikan puyuh dengan kepah. Jom kita turun bawah. Ada sutir lagi bubung. Bubung ni lah. Ni alhamdulillah ni. Boleh dah belah-belah kilo. Boleh buat air hutang ni sahabat. Tunggu. Baik dah. Jom balik. Gelap sudah datang. Lagi ni angkat kedai. Hujan sudah turun. Turun bukit duduk diam ni. Kau balik. Akik hang baru ikan puyuh. Wah, menepuh itu. Woo, ayam utang. Ikan paling ada dua. Oh, neleh palu. Meko ikan sakang. Atas itu pun. Kita nak rendang ikan dulu dalam ni kejap. Kita rendang dulu. Dia kena rendang dulu. Rosak ikan. Lepas tu kita pergi akak bubu yang last. Bubu lah ada dalam ni. Bubu yang last. Bubu. Ha? Kocok ni. Kocok? Oh, Ya, tak mau. kocok belakang. Ni bubu baru kok. Kau buat je selok belakang. Selok. Dia memang duduk belakang. Situ lah. Selok kat. Kita tengok. Ada barai ada bubu yang last. Main ni kena selok kat sahabat. Duri. Oh, ikan mau. Oh, ikan tu. Kasar. Apa ikan? Kasar ikan. Alhamdulillah. Nampak dah tu. Nampak dah tu sahabat. Nampak macam kasar-kasar ikan. Tarik tali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kasarnya agak ada hujan je Beluk malam. Dia beluk ekor. Agak ada hujan je sahabat. Kalau hujan padu ni. Manis. Manis letih. Mantap. Ambil kan bagus pasal sini air kurang. Upang tau, licin, putih je. Air kurang ke sini. Beluk Jadi aku ekor. tak tepi je. Let's go. InsyaAllah kalau. Wah, bahan mendedah depan tau. Sekejap bapak sorong. Sekejap ni yang mafsau. Ha? Sekejap ni yang mafsau dah. Berapa? Umur kejut. Takut bamba dia pula. Trauma dah umur. Dah, serik lah sahabat. Trauma tu bubu bamba dia umur. Oh, pergi bapak. Tak kena backing sahabat. Patutnya aku pergi. Aku tu kawan bubu. Tapi aku memang merik kau. Mana mau? Umur bagian beki bubu. Kadang bubu rosak. Kena kakak ni. Aduh dah. Jom apa-apa pun alhamdulillah untuk hari ni. Alhamdulillah selesai kat semua bubuh. Buah ha, putih aja tinggal. Sikit nak ke buah sini? Banyak ni. Hmm. Banyak mereng. Ayo mula-mula kali kita buah.
Kata. Oh, abah pun tahu ah banyak ni. Nula kali yuk. Alhamdulillah selesai. Hari kita tengok ikan keseluruhan aku nak pilih ya. Apik tu. Wah, itu kejadian masa tahun 2022. Habislah tukar tinggal sini. Cang. Wah, sungguh. Ni aku cuba makan suti. Wah, ia main tinggal ruki yo. Ni main dia pun. Ibu ahi tinggal. Ibu ahi tinggal. Cang. Mula guna modal satu pula. Awak nambah. Tambah le beluk ekor. Banyak lubang. Tahan. Kau sedang ni. Kalau aman ni. Duduk dah. Ini. Beres. Tambah lu. Lodoh mo. Tohong gitu. Jom balik nak hujan pula. Kepada pemburu-pemburu limbah, insya-Allah tapah mani esok kalau hujan malam ni. Semoga sahabat-sahabat semua dimurahkan rezeki kepada semua sahabat-sahabat sehobi. Dan dimudahkan segala urusan. Dan dimudahkan segala urusan. Bukan kata hok mai geli sajalah. Tu. Ke semua sahabat-sahabat saya. Sahabat saya semoga sihat-sihat selalu di samping orang yang tersayang. InsyaAllah amin. Dan kepada masa-masa banjir, semoga dimudahkan segala urusan dan selamat belaka. Amin. Destinasi kita di Makkah kita. Kendang lu kata ni nak alik 2 teh nak baki. Tapi bubu kati dia dah 2 teh rumah. Bubu untuk kati. Apa ni tu buat? Ada masa tu buat. Okey sahabat, aku rasa lebih kurang marang kau ikan ni. Lebih kurang macam marang kau. Tapi hari ni banyak kau ikan aluh aku adik untuk nak upang taman. Ada anak tu hasil dia. Oh alhamdulillah sahabat. Rezeki dengan umur. Hari kedua membubu limbah. Ni aku nak balik dah ni. On the way nak balik dah. InsyaAllah apa-apa nanti kita jumpa kat rumah. Semoga perjalanan aku dengan Umar selamat sampai ke rumah. Amin. Okey, kita selamat sampai dah ke rumah. Mulia kat 20 kilo. Ni asyik marang ni. Kita sapu. Alhamdulillah hasil 2 hari. Apa kau nak? Yang kan siap penting dia. Tu dia sahabat, alhamdulillah hasil 2 hari membubu keli. Tapi mak mari ada dah jual sikit. Pak hari ni pun ada dah kita wi kat orang sikit tadi. Wi ke sahabat kita hok duduk di ni lah sahabat hobi kau nak makan ikan. Dia nak tengok membubu dak boleh lagi. Ni saki baki. Hok jual dah pun ada. Ni je tinggal. Alhamdulillah. Banyak jugalah kau ni. Sini ya. Naik air lacau pula. Naik air lacau pula. Nak rehat dulu. Kita rehat dulu lah. Kita nak jual ikan dulu. Perhabis ikan ni baru kita pergi pula insya-Allah. Pula tu ada kerja pula 2-3 hari ni. Tapi kalau ikutkan tadi boleh main lagi. Air banyak lagi tapi tak apa lah. Ada free baru kita lacau pula. Jadi aku rasa video sampai setakat ni je lah. Pada yang menonton video ni sampai habis, terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi di next episode. Assalamualaikum. Bye. Okey lah. Banyak tak papa beli ikan lele? Banyak. Ikan lele ni apa? Lele limbah. Apa? Ikan apa? Lele? Berapa kilo? Ni ikan puyuh. Ikan puyuh. 6 kilo. Okeylah. 6 kilo lebih. 6 kilo lebih. 6 kilo 8. 2, 3, 4, 5 kilo 8. 5 kilo 8 dapat 6. Betul aku anggap di 5 kilo. Kalau ikut 6 kilo mungkin dah pergi orang banyak dah tadi. Pergi orang anggap di. Rupa beluk ni. Padu sahabat. GoPro dah ni. Tu dia. Beres. Ni nak orang dia ni. Ni mak dua ada jadi kita buat bakar lah.
Pak bakar mana? Tak bakar ada tu. Pok Ada rahsia. pok rahsia. Nanti kan. Kalau dah jadi kita bagi.